Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. So sekarang pada malam ni kita dengan tajuk takwa sebagai bekalan hidup. So saya tak nak membuang masa lagi. Jadi kita serahkan majlis ini terus kepada Ustaz. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada kita malam ni untuk bertemu dan juga untuk kita berbincang pada malam ni, iaitu berkenaan dengan tajuk-tajuk kuliah agama. Dan insya-Allah pada malam ni perbincangan kita adalah berkaitan dengan takwa. Dan takwa adalah merupakan sebagai bekalan hidup kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bila sebut berkaitan dengan at-taqwa, takwa ni dari segi maknanya ialah iaitu takut. Makna asalnya ialah kita takut. Tapi bila mana kita sebutkan tentang takwa, maka ia adalah lebih daripada tu, iaitu perasaan di dalam hati merasakan diri semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa maksudnya ialah apabila kita melakukan sesuatu ketaatan, maka ketaatan tu membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat perkara yang Allah taala suruh dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah takwa. Jadi takwa itu adalah berada di dalam hati. Dia adalah merupakan amal hati. Dia tak nampak di luar. Kita tak boleh kata kawan tu dia pakai jubah, pakai serban, oh dia orang yang bertakwa. Bukan dia. Oh dia ni semayang 5 waktu sehari semalam, tak tinggal, solat berjemaah, berzikir, baca Quran, dia ni orang yang bertakwa. Kan? Jadi itu tak betul. Maksudnya takwa itu tidak dilihat dari segi luaran. Tetapi takwa yang sebenar ialah merupakan amalan hati. Jadi takwa itu kata Nabi SAW berada di hati. Dan takwa itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang melihat kepada hati manusia dan Allah Taala mengetahui apa yang berada pada hati manusia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, takwa ni adalah perkara yang penting kerana ia merupakan bekalan yang akan kita bawa nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan hendaklah kamu melakukan bekalan, membuat bekalan. Buatlah bekalan kat dunia ni kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maksudnya at-taqwa adalah merupakan bekalan yang paling baik yang kita akan bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi musafir, maka kita akan bawa bekalan. Dengan bekalan tu kita akan selamat. Maksudnya kita tak lapak, kita takkan kebulok. Disebabkan kita ada bekalan. Kalau kita pergi musafir, kita ada wang. Duit tu sebagai bekalan. Dengan ada duit, maka kita boleh singgah di kedai makan. Kita boleh singgah di kedai untuk minum. Kita ada duit, maka kita akan menggunakan duit tu untuk bubuh minyak kereta, bubuh minyak motor sebab kita nak musafir. Jadi kalau ada duit, maka kita akan rasa selamat lah. Musafir kita tu, perjalanan kita tu akan rasa selamat. Tapi kalau kata duit kita tak ada, maka susah sikit lah kita nak berjalan ni.
nak makan, nak minum, nak buh minyak kereta, nak buh minyak motor kan. Jadi ketika mana kita musafir, kita akan bawa bekalan, iaitu sama ada makanan, minuman ataupun kita bawa bekalan duit. Maka kalau ada duit, kita akan selamat. Kalau ada makan minum, maka kita akan selamat lah. Jadi itu perjalanan kita kat dunia. Kita bermusafir. Tetapi perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita mati, ketika mana dibangkitkan pada hari akhirat kelak, ketika mana dihisap pada hari akhirat kelak, maka bekalan yang paling penting adalah bekalan taqwa. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazawwadu, hendaklah kamu buat bekal kat dunia ni. Buat persediaan kat dunia ni, buat bekalan kat dunia ni. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekalan ialah taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi macam mana yang dikatakan taqwa ni? Taqwa ni ada banyak. Taqwa ni ada banyak peranan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk bertakwa kepada dia. Okey. Jadi dengan takwa ni, seseorang tu dia akan ada sifat sabar dalam hati dia. Sifat sabar dalam hati dia. Sabar ni adalah ketika mana kita diuji. Ketika kita duduk di atas muka bumi ni, kita akan diuji dengan pelbagai ujian. Kita akan diuji dengan sakit. Kita akan diuji dengan bergaduh dalam keluarga suami isteri. Kita akan diuji dengan anak-anak. Kita akan diuji dengan kehilangan harta. Kita akan diuji dengan kelaparan. Kita akan diuji dengan berlakunya bencana, berlakunya kehilangan duit dan lain-lain. Maka semua ujian tu Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Nabi SAW pesan kepada kita, semua ujian tu hendaklah kita melaluinya dengan sifat sabar. Maka sifat sabar ni ialah salah satu di antara bentuk-bentuk takwa. Sabar. Sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mana mereka diuji, maka mereka akan bersabar dan mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ini sifat orang-orang yang sabar. Jadi sifat yang pertama bagi takwa ialah sabar ketika mana kita duduk atas muka bumi ni. Dan juga dengan sabar kita kat dunia ni, Allah Ta'ala akan bagi pahala yang berlipat kali ganda. Tuhan akan bagi kepada orang-orang yang sabar ni akan syurga pada hari akhirat kelak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja ganjaran yang layak bagi orang-orang yang bersabar ialah ganjaran yang tidak terhingga. Maksudnya ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ni dia punya nilainya infinity. Dia punya nilainya tu tak terhingga. Maka sebab itulah ganjaran yang tak terhingga ni hanya layak bagi orang-orang yang bersabar kat dunia ni. Itu adalah takwa. Dan juga ketika mana seseorang dimasukkan ke dalam syurga, nanti pada hari akhirat kelak, malaikat akan kata kat dia, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan kerana sabar kamu. Kat dunia kamu bersabar, maka di akhirat kamu akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabar kat dunia ni adalah bentuk, salah satu di antara bentuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, sifat sabar, sifat takwa di dunia ni ialah syukur. Hati yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ni adalah kita merasakan cukup dan juga kita merasakan berpada dengan apa yang kita ada. Syukur ni bila mana kita melihat diri kita dan juga kita merasakan cukup, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan kepada syukur ialah kufur. Kufur ni ialah kita membandingkan apa yang
ada pada kita dengan ada apa yang ada pada orang lain. Kufur ni adalah kita melihat kepada perkara yang tiada. Syukur adalah melihat kepada perkara yang ada. Itu syukur. Kufur adalah melihat kepada perkara yang tiada. Jadi setiap orang Allah Ta'ala ada bagi kelebihan dan kekurangan. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Maka hendaklah kita selalu pandang pada perkara yang lebih yang Tuhan dah bagi pada kita. Maka akan menyebabkan kita syukur kepada dia. Dan pada kita juga ada perkara yang Allah Ta'ala bagi kekurangan. Ini sifatlah, sifat makhluk. Kalau semua ada, itu namanya sempurna. Sempurna ni bukan makhluk, sempurna ni Tuhan. Kan? Tapi makhluk ni dia ada macam-macam kekurangan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Maka sebab tu jangan kita melihat kepada kekurangan yang kita ada. Tapi lihatlah kepada apa kelebihan yang kita ada. Bila mana seseorang ni dia selalu tengok pada perkara yang dia tak ada, maka akan lahir perasaan kufur. Kufur nikmat. Dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, dia selalu petikai. Dia kata pasal apa jiran sebelah ni dia gaji besar. Pasal apa aku gaji kecil? Kenapa jiran sebelah ni dia hidup bahagia? Kenapa aku hidup tak bahagia? Kenapa keluarga kawan tu ada anak yang ramai? Pasal apa aku ni tak ada anak yang ramai? Kan, maksudnya dia selalu buat perbandingan hidup dia dengan hidup orang lain, sehingga menyebabkan dia selalu tengok apa yang dia tak ada. Dia tak ada bahagia, dia tak ada aman, dia tak ada pangkat yang besar, dia tak ada hidup yang selesa. Contohlah, dia selalu melihat apa yang dia tak ada. Maka akhir sekali akan menyebabkan dia kufur. Kufur dengan nikmat, kufur dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak betul lah. Maka kita ni ketika mana kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bersyukur. Apa yang Tuhan bagi pada kita dari segi harta, walaupun kita tak adalah harta kaya sangat, tapi sekurang-kurangnya kita ni taklah mati, taklah kebulok tak makan. Kita taklah lapar sebab kita sentiasa ada makan. Maka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak adalah pangkat besar, tapi kita adalah beberapa jawatan, tanda kata orang percaya dengan kita. Maka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni diberikan oleh Allah Ta'ala sihat. Maka sihat tu pemberian daripada Allah, walaupun dalam sihat tu sebenarnya ada beberapa penyakit. Ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi, kan? Ada yang sakit jantung. Tapi sihatlah, boleh berjalan, boleh makan, boleh minum. Tengok apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jangan tengok pada perkara yang kita tak ada. Jadi menyebabkan bila mana kita lihat apa yang kita ada, akan melahirkan rasa syukur di hati. Maka syukur tu adalah salah satu bentuk taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, antara bentuk taqwa kita kepada Allah adalah niat yang ikhlas, hati yang ikhlas. Bila kita buat sesuatu, kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita buat kerana makhluk. Sebab ada orang bila mana kat dunia ni dia buat sesuatu sebab makhluk. Dia buat sesuatu ni kerana dunia. Maka bila mana buat kerana makhluk, perkara tu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contoh? Bila mana di hatinya buat satu amalan, dia rasa riak. Nak tayang kat orang, nak tunjuk kat orang. Dia nakkan perhatian daripada orang. Dia buat live ataupun dia buat video, buat konten. Dia nak orang ramai like, dia nak orang ramai view. Dia nakkan perhatian daripada orang. Kalau kata tak ramai, kalau tak banyak yang like, maka dia rasa macam gundah gulana. Dia rasa macam tak senang duk. Kan? Jadi ini maksudnya amalan yang dia buat tu adalah nakkan perhatian daripada orang.
Jadi maksudnya di situ adanya sifat riak di hati dia, lawan kepada ikhlas. Ada juga orang yang mana di hatinya ni ada sifat sum'ah. Sum'ah ni bila mana amalan yang dia buat tu, dia nak orang tahu apa yang dia buat. Dia nak orang dengar apa yang dia buat. Dia nak orang sembang-sembang tentang apa yang dia buat. Kalau orang tak sembang, kalau orang tak dengar, maka dia tak senang hati. Dia duduk tak selesa. Hati dia gundah gulana. Jadi ini maksudnya di hati dia tu ada perasaan sum'ah. Sum'ah. Na'udzubillah. Sama juga bila mana seseorang, bila mana dia buat satu amalan, maka dia di hati dia ada perasaan ujub. Ujub ni maksudnya dia kagum. Kagum dengan diri dia sendiri. Kagum dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kelebihan yang kita ada, itu sebenarnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang bagi pada kita. Kalau Allah Taala tak bagi pada kita, maka kita pun tak ada. Kan? Tuhan bagi pada kita kelebihan ilmu. Tuhan bagi pada kita kelebihan harta. Tuhan bagi pada kita kelebihan bercakap, kemahiran. Itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti mana Qarun. Qarun ni Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, maka dia berbangga, sombong dengan ilmu yang dia ada. Dia kata, Allah Ta'ala rekodkan dalam Al-Quran, kata Qarun, وَمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Hanya saja diberikan kepada aku ilmu yang ada kat diri aku. Maksudnya, dia bangga dengan ilmu yang dia ada, lalu menyebabkan dia sombong. Kerana dia sombong, kerana dia angkuh, lalu Allah Subhanahu Wa Taala benamkan Qarun serta dengan harta-harta dia. Semua dibenamkan oleh Allah Taala sampai jadi tasik Qarun. Ni yang Allah Taala cerita ke dalam Al-Quran. Maka sebab tu di hati kita, kita kena buang perasaan ujub, berasa kagum dengan diri sendiri ni. Kita kena buang. Jadi kalau kita buang perkara tu, ujub, sum'ah, riak, maka barulah hati kita ni dia ada perasaan ikhlas. Ikhlas ni adalah salah satu di antara bentuk taqwa kita kat dunia ni. Buat amalan ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak kerana yang lain. Tapi buat kerana Allah Taala. Tuan-tuan, antara sifat lain bagi taqwa ialah zuhud. Zuhud. Zuhud ni maksudnya ialah orang salah faham. Ada yang kata zuhud ni bila mana dia berjalan tunduk kepala, kan? Apabila dia pakai bajunya compang-camping, berlubang sana sini. Apabila dia naik kereta, kereta dia berdebu, tak masuk, oh ni orang yang zuhud. Tak. Zuhud adalah amalan hati. Dia tak nampak pada pakaian, dia tak nampak pada kereta, dia tak nampak pada rumah dan juga harta. Dia adalah marah hati zuhud ni. Zuhud ni maksudnya ialah tidak meletakkan dunia itu di tangan. Tidak meletakkan dunia itu di hati. Tetapi meletakkan dunia itu di tangan. Maksudnya di hatinya adalah akhirat. Orang yang mengutamakan akhirat, maka dia adalah orang zuhud. Dan tidak mendahulukan dunia. Dunia tu di tangan. Dunia ni nak buang tak boleh. Sebab kita duduk kat dunia. Bila kita duduk kat dunia, maka kita kena guna dunia ni untuk mendapatkan akhirat. Akhirat tu yang kita kejar. Bukan kejar dunia. Maka siapa yang kejar akhirat, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kat dia dunia. Sebab dunia ni kita kena guna. Gunakan dunia untuk kita mendapatkan akhirat. Jadi di hati dia ada akhirat, di tangannya ada dunia, maka itulah nama zuhud. Zuhud ni bukanlah maksud meninggalkan dunia. Zuhud ni bukanlah kata masuk miskin, harta tak ada, tak. Zuhud ni adalah tidak mendahulukan dunia, tetapi mendahulukan akhirat. Jadi bila mendahulukan akhirat, maksudnya dia sanggup korbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Itu di antara sifat-sifat zuhud. Jadi maksudnya ada 4 sifat taqwa yang kita bincangkan pada malam ni. Maksudnya pecahan-pecahan kepada taqwa. Antaranya ialah sabar, yang keduanya syukur, yang ketiganya ikhlas,
Yang keempatnya ialah zuhud. Semua ni merupakan sifat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalaulah kita ada sifat-sifat ni, maka kita adalah orang yang beruntung. Ketika hari akhirat esok, ketika mati dimasukkan ke dalam kubur, maka takwa ni yang kita akan bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga dalam dunia ni, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada masalah, kalau kita ada sesuatu yang buntu, tak jumpa jalan keluar, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa macam mana? Iaitu kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya ialah tawakal. Tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kata Allah Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya jalan keluar. Kita dalam keadaan tension, dalam keadaan pening kepala, kita dalam keadaan stres sebagai contoh dah. Pasal apa kita pening kepala, stres? Sebab hidup kat dunia ni tertekan. Kekurangan harta, kekurangan motivasi, kan? Kekurangan kehidupan. Bermacam-macam perkara kat dunia ni menyebabkan kita tertekan. Harga barang naik, kena tarik subsidi, lepas tu dengan berlakunya bencana alam, lepas tu berlakunya kematian dan juga berlakunya penyakit. Semua ni menyebabkan kita tertekan. Kita menyebabkan kadang-kadang kita ni buntu, tak jumpa jalan keluar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang mana bertakwa, maka diberikan kepadanya jalan keluar. Maksudnya kita akan tenang, kita akan aman, kita akan selamat bila mana hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takat tu, dari segi rezeki pula kata Allah, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Taala akan berikan rezeki kepadanya daripada rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang dia tak target pun tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Sebab hatinya bertakwa. Hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu bila mana hati kita bertakwa, kita melakukan segala yang Allah Taala perintah dan kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang bertakwa. Maka bila mana hati kita bertakwa, Allah akan bantu kita. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Sekiranya kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan Allah Taala akan perkukuhkan kedua-dua kaki kamu. Maka sebab tu kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, takwa ni adalah peneman kita ketika mana dimasukkan ke dalam kubur. Ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, ada beberapa amalan-amalan yang akan menjadi peneman kita. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, bacaan Quran, semua ni akan meneman kita ketika dimasukkan ke dalam kubur. Sembahyang akan berada di kepala kita. Bacaan Quran akan berada di tangan kita kanan. Kemudian kita bersedekah berada di kaki kita. Dan juga kita berzikir, berselawat, tolong menolong, semua amalan tu berada pada di kiri kita. Keliling kita ni adalah amalan-amalan yang telah kita lakukan. Dan juga bersama dengan kita ketika itu ialah takwa. Takwa ni akan bersama dengan kita ketika di alam kubur. Begitu juga nanti pada hari akhirat di padang mahsyar. Ketika kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan ni yang akan bersama dengan kita. Bacaan Quran, sembahyang, berzikir, selawat.
dan juga takwa akan bersama dengan kita. Maka takwa ni yang kita akan bawa nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu takwa ni penting. Hidup kat dunia ni carilah bekalan, dan bekalan tu adalah bekalan yang paling baik, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri takwa yang macam telah pun saya sebutkan tadi ni, iaitu antaranya ialah sabar, syukur, ikhlas, kemudian kita melakukan amalan soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ni. Maka itulah merupakan amalan takwa, merupakan perkara takwa yang mesti kita buat ketika semasa hidup kita di atas muka bumi ini, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita buka untuk kalau ada sebarang pertanyaan dan juga persoalan. Baik, insya-Allah. Okey, adakah persoalan daripada kawan-kawan pekak kita? Kalau kata nak VC pun boleh, tapi terutamanya kepada orang pekak di Malaysia aja. Assalamualaikum. Apakah tujuan yang baik menggunakan akal ketika hidup di dunia? Apakah tujuan yang baik menggunakan akal ketika hidup di dunia? Baik. Okey. Kita manusia ni, Allah Ta'ala berikan kepada kita ni nafsu dan akal. Nafsu dan juga akal. Jadi kita tak samalah macam binatang. Binatang ni Allah Ta'ala bagi nafsu dan tidak ada akal. Kita juga manusia tak sama seperti mana malaikat. Malaikat ni hanya ada akal sahaja tanpa ada nafsu. Kita ni ada akal dan juga kita ada nafsu. Jadi maksudnya ketika kita hidup kat dunia ni, kita menggunakan akal untuk kita mencari kebenaran. Kita menggunakan akal untuk kita mencari Tuhan, mencari Allah Ta'ala, dan untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menggunakan akal untuk kita mencari tujuan hidup. Menggunakan akal untuk kita mempelajari ilmu. Dan juga pada diri kita ni ada nafsu. Nak buang nafsu tak boleh. Sebab kita manusia. Oleh itu, kita menggunakan nafsu ni untuk kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakan nafsu ni untuk kita mencari akhirat. Kita menggunakan nafsu ni untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menggunakan nafsu untuk cari akhirat? Kita ni makan, kita minum. Makan minum ni ialah nafsu, kan? Dan juga kita makan untuk kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minum untuk kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makan minum dapat pahala. Makan minum dengan tujuan untuk mendapatkan akhirat. Kita tidur di waktu malam. Tidur tu ialah nafsu. Tapi bila mana kita tidur, niat adalah untuk kita bangun ibadah di waktu malam, ataupun tidur kita untuk kita menyihatkan badan, untuk kita buat ibadat, maka dapat pahala. Tidur pun dapat pahala. Macam tu juga kita berkahwin. Berkahwin ni adalah nafsu. Berkehendak kepada perempuan dan lelaki ialah nafsu. Tapi bila mana kita berkahwin ni atas perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri daripada melakukan perkara yang maksiat. Dan juga kita berkahwin kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kahwin tu mendapat pahala. Dan juga kita berkahwin untuk kita mendapatkan akhirat. Pemberian Allah Ta'ala daripada akhirat. Itu yang dikatakan menggunakan nafsu untuk kita mendapatkan akhirat, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita hidup kat dunia ni, kita menggunakan akal lah. Ketika hidup kat dunia ni untuk kita mencari tujuan hidup. Kalaulah semata-mata kita ni makan, minum, tidur, maka kera di hutan pun makan, minum, tidur.
Kan? Tapi kita hidup kat dunia ni, kita makan, kita minum, kita tidur, kita berkahwin, semuanya adalah untuk mendapatkan pahala yang kekal abadi ketika mana pada hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Tak dengar Ustaz. Ustaz, apa ni, semua perkara harus boleh jadi ibadah, dapat pahala. Baik, perkara harus maksudnya ialah perkara yang mana kalau kita buat tak mendapat pahala. Kalau kita tinggal tak mendapat dosa, maka tu maksudnya harus. Tapi kalau perkara sunat, kita buat dapat pahala, tinggal tak mendapat dosa. Tu sunat, sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Tu sunat. Manakala makruh, makruh ni adalah bila mana kita tinggal tak dapat apa. Kalau tinggal dapat pahala, meninggalkan perkara makruh mendapat pahala. Kalau kita buat perkara makruh tak mendapat apa-apa, tak mendapat dosa lah. Itu adalah perkara yang makruh. Jadi perkara harus ni dia tengah-tengah. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Jadi dia itu adalah perkara harus. Jadi macam mana kita pada hari ini melakukan perkara yang harus untuk dapat pahala? Kita melakukan perkara yang harus untuk mendapatkan pahala bila mana berubah pada niat. Niat tu bertukar. Bila niat tu bertukar untuk mendapatkan akhirat, untuk mencari redha Allah, untuk mencari redha Rasulullah, maka perkara harus tu bertukar menjadi ibadah dan dikira mendapat pahala. Contoh, kita main bola. Main bola ni hukumnya harus. Tapi bila mana kita main bola dengan niat untuk badan kita sihat, untuk kita nak buat ibadat, tu yang kata niat untuk cari akhirat tu, maka automatik main bola pun kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai contoh. Makan minum, kita makan minum perkara harus. Tapi bila mana kita makan minum dengan niat untuk kita nak semangat, nak kuat untuk buat ibadat, baca Quran, semayang, maka makan yang harus ni menjadi pahala dan dikira sebagai sunat. Jadi sunat kalau kita buat dapat pahala. Wallahualam. Ustaz, kalau ada yang tinggal lupa amal, contoh tinggal solat dan tinggal tadarus Al-Quran, that mean dia meninggalkan solat dan Al-Quran tu, macam mana pula tu? Baik. Ada apa yang boleh kita nasihat? Baik. Pertamanya kita semayang ni ada dua jenis. Satu semayang yang wajib dan yang kedua semayang yang sunat. Kalau solat yang wajib, maka kita tak boleh tinggalkan sebab dia wajib. Dan kita juga wajib kena buat amalan yang wajib. Berbeza dengan kalau solat tu ialah sunat. Kalau solat tu sunat, maka boleh untuk kita tinggalkan solat tu. Tak buat pun tak apa sebab dia hukum adalah sunat. Contoh solat sunat ialah solat duha, solat witir, solat rawatib. Maka tu di antara contoh solat-solat yang sunat. Jadi kalau kata dia ni meninggalkan sembahyang yang wajib, tak boleh, hukumnya berdosa. Maka dia kena qada balik lah. Kena qada balik solat wajib yang dia tinggalkan. Kalau bacaan Quran itu hukumnya sunat, tak wajib. Baca Quran sunat sahaja, tak wajib. Maka kalau dia meninggalkan bacaan Quran, maka rugilah dia. Dia rugi, dia tak berdosa tapi dia rugi. Rugi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan Quran ni sebagai buku panduan kita hidup atas dunia ni. Kita hidup kat dunia ni mesti kena ada buku manual. Dan buku manual kita tu ialah Al-Quran. Jadi orang yang meninggalkan bacaan Quran, dia hidup kat dunia ni dalam keadaan tidak ada panduan, tidak ada buku manual, maka boleh menyebabkan hidup dia sesat, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu kita kena baca Quran, buat tadarus Quran.
kalau kita tertinggal tadarus Quran, tertinggal baca Quran, maka ulang bacaan tu ketika kita ingat. Waktu kita ingat, baca balik Quran tu. Jadi Quran jangan kita tinggalkan. Kita kena sentiasa baca. Kalau kita boleh buat tadarus, panggil 5-6 orang buat halaqah, buat bulatan baca, seorang dengar, maka hukumnya harus. Tapi kalau tak boleh buat tadarus Quran, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, jangan kita tinggalkan bacaan kita sendiri, buat di rumah ke, di masjid ke, terpulang. Tapi pastikan setiap hari kita baca Al-Quran dan kita tak tinggalkan. Wallahualam. Pahala seorang ibu amanah masak jemput untuk semua orang. Pahala ibu amanah masak jemput untuk semua orang. Minta maaf dah, minta tolong WC. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Ada yang tanya ni, yang apa maksud 5 soalan dalam kubur? Baik, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, maka ada beberapa soalan yang kita akan ditanya. Okey, ada beberapa soalan yang kita akan ditanya, menandakan bahawasanya kehidupan kita kat dunia ni nanti akan diaudit. Kehidupan kita kat dunia nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara malaikat yang akan tanya soalan kepada kita ialah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Munkar dan Nakir akan tanya soalan. Antara soalan yang akan ditanya ialah ma rabbuka, siapakah Tuhanmu? Maka ketika tu amalan kita akan menjawab Allah. Allah adalah Tuhan kita. Amalan yang akan menjawab. Kat dunia ni walaupun kita hafal kelima-lima soalan tu, maka kita dapat jawapan. Dan juga walaupun dah ditalkinkan pada kita ketika mati, Imam baca talqin ke atas. Dia kata, kalau ditanya padamu soalan siapa Tuhanmu, maka jawab Allah. Imam pun dah talqin dah pada si mati. Tetapi sebenarnya yang akan menjawab soalan ni ialah amalan kita. Tengok macam mana kita hidup kat dunia ni. Kalau kat dunia ni kita hidup dengan kita melakukan ibadat kepada Allah, maka soalan yang akan ditanya tu kita boleh jawab dengan elok. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka ketika tu kita akan jawab Allah. Allah adalah Tuhanku. Soalan yang akan ditanya lain. Wama nabiyuka, siapakah nabi kamu? Ketika tu kita akan jawab Muhammad nabi kita. Nabi Muhammad ialah nabi kita. Jadi dengan syarat kat dunia ni kita mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Antara lain yang akan ditanya dalam kubur ialah wama kitabuka, dan apakah kitab kamu? Ketika tu kita akan menjawab Al-Quran adalah kitabku. Maksudnya buku panduan manual kita hidup kat dunia ni ialah Al-Quran. Itu soalan yang akan ditanya oleh malaikat. Antara lain yang ditanya ialah wama qiblatuka, apakah kiblat kamu? Maka kita akan jawab Kaabah adalah merupakan kiblat kita. Ketika sembahyang kita akan menghadap ke arah kiblat kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang akan ditanya wama, dan siapakah rakan-rakan kamu, kawan-kawan kamu? Dan kita akan menjawab kawan-kawan kita, rakan kita ialah orang-orang yang beriman. Ini di antara beberapa soalan yang akan ditanya di dalam kubur. Maksudnya kita kat dunia ni kita kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu baca Quran. Kita semayang menghadap ke arah kiblat Kaabah Al-Musharrafah. Dan juga kita saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Jadi banyak yang bila mana amalan tu kita buat, soalan yang ditanya, maka kita boleh jawab. Boleh jawab kerana semua amalan tu akan menjawab
soalan yang ditanya dalam kubur oleh malaikat. Berdasarkan pada amalan kita kat dunia. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz. Sekejap. Mana dia? Saya selalu fikir nak buat kenduri baca Yasin. Kenapa? Baik, buat kenduri itu di antara perkara yang disuruh oleh Nabi SAW. Dipanggil it'amut ta'am. It'amut ta'am maksudnya kita selalu buat jamuan. Itu di antara amalan yang baik. Amalan sedekah. Amalan yang baiklah, sedekah dalam bentuk memberi makan. Dan juga kalau kita buat kenduri makan tadi ni dengan majlis bacaan Yasin. Maksudnya kita buat kenduri majlis bacaan Yasin, lepas tu kita buatlah jamuan. Buatlah kenduri. Maka bacaan Yasin dapat pahala. Kita buat sedekah kenduri pun dapat pahala juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu kata betapa mudah kita untuk buat pahala kat dunia ni. Di dunia kita baca Yasin, kemudian kita buat bagi orang jamu, makan, minum, kita akan mendapat pahala. Dan kalau kita niatkan pahala ni untuk si mati, mak ayah yang dah mati, maka itu yang terbaik. Orang baca Quran, tadarus, niatkan bacaan Quran tu dihadiahkan pada mak ayah dalam kubur. Macam tu juga dengan apa sahaja amalan kebaikan yang kita buat, maka kita niatkan pahalanya untuk mak ayah, sama ada yang telah mati ataupun yang masih hidup. Wallahu a'lam. Ustaz boleh tahu wakaf letak 3 nama diri sendiri, kedua-dua ibu bapa telah meninggal. Maksud dia adakah digalakkankah macam manakah sebab dia dalam tanda tanya tu? Baik. Pahala daripada Allah Ta'ala ni banyak dan tak terkira. Kalau kita buat satu amalan wakaf dan kita letakkan dengan niat di hati kita, nama ayah, nama ibu yang telah meninggal, maka semuanya mendapat pahala daripada amalan yang kita buat tu. Sebab tu buat amalan bagi banyak. Kita niatkan juga dengan amalan kita tu, pahala untuk kita dapat, pahala untuk mak ayah dapat, pahala untuk orang lain yang kita sayang pun, semuanya mendapat pahala. Sebab yang bagi pahala ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala ni Tuhan yang Maha Kaya. Dia bagi pahala kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Kerana dia tak sama lah macam matematik kita kat dunia ni. Kalau kat dunia ni kita ada RM10, lalu kita bagi RM5 kepada kawan kita, dalam poket kita ada lagi RM5. Kan, kawan kita yang seorang tu dapat dah RM5. Kawan lagi seorang, kita bagi RM3. Maka dapat RM3. Kat kita baki lagi ada RM2. Jadi maksudnya di dunia ni lagi kita memberi, lagi kita akan berkurang. Lagi kita bagi, maka harta kita akan berkurang. Kan, jadi maksudnya itu dari segi matematik dunia. Tapi kalau matematik akhirat, pahala ni berlipat kali ganda daripada Allah Ta'ala. Dan sebab tu walaupun kita buat amalan dengan niat 3 penama kita, mak ayah, maka semuanya akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak macam duit kita kat dunia. Duit kita kat dunia kalau RM10 kita bahagi 3, maka seorang akan dapat RM3 lebih. Itu adalah dunia. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz. Dah tak ada soalan ke? Ada yang minta cerita Nabi Adam. Ya. Ada yang Nabi Adam ni panjang lah kalau nak cerita. Nabi Adam ni panjang kalau kita nak cerita. Tapi secara ringkasnya kita boleh sebut kata Nabi Adam AS ni adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala perintahkan
Iblis untuk sujud sebagai tanda hormat, malaikat untuk sujud sebagai tanda hormat, maka kata Allah yang sujud hanya malaikat sahaja, tapi iblis tak sujud kepada Nabi Adam AS. Lalu Nabi Adam, Allah Ta'ala ciptakan pasangan dia, Siti Hawa. Kedua-duanya dalam syurga, makan minum semua dalam syurga. Kemudian bila mana mereka ni, Nabi Adam, Siti Hawa makan buah khuldi kerana termakan dengan hasutan dari syaitan, maka Nabi Adam, Siti Hawa diturunkan ke dunia. Maka hiduplah kita pada hari ni kat dunia adalah hasil daripada penciptaan manusia, Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Cuma nak bagi tahu kata kat sini, iaitu Nabi Adam AS ketika mana dia diturunkan ke dunia, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera bertaubat. Dia mengaku kata dia salah. Dia yang makan buah khuldi tu. Kan? Beza dengan syaitan. Iblis ni, dia buat salah. Dia tak sujud dekat Nabi Adam AS. Kan? Kerana sifat dalam hati dia ada takabur, sombong dan juga ego dalam hati dia. Wallahualam. Okey, rasa dah tak ada soalan kot ya. Dan tak ada ni, rasa semua saya dah baca dah. Okey, cadangan tajuk akan datang nikmat-nikmat syurga. InsyaAllah nanti kita akan letakkan tajuk-tajuk tersebut. Okey, ada lain-lain soalan? Dah tak ada kah? Okey, kalau dah tak ada, kita boleh tutup majlis ni, no, Ustaz Nah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi 2 minggu akan datang. Dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi